Awak pun ada? Tengok sana. Hai, selamat tahun baru 2026. Hana, hari ini ialah hari bersejarah bagi adik-adik yang lahir pada tahun 2019. Bersejarah apa tu Ainul? Adik-adik yang lahir pada tahun 2019 akan mendaftar untuk masuk ke tahun 1. Wah, besar dah adik-adik. Ingat tahu belajar rajin-rajin dan jangan Nangis. Alhamdulillah, program pendaftaran tahun 1 yang kita jalankan pada hari ini telah pun berjalan dengan lancar seperti yang dirancang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru, barisan pentadbir dan juga ibu bapa yang hadir dan memberi sokongan padu kepada pihak sekolah dalam melancarkan lagi program pendaftaran tahun 1 bagi tahun 2026 ini. Terima kasih kepada semua. Apakah persediaan anak puan untuk menghadapi sesi persekolahan yang baru? Sebelum tu dia excited sangat nak pergi ke sekolah baru. Lepas tu dia buat persiapan macam beg dia, barang-barang sekolah dia dah siap awal. Malam tu dia tidur dalam pukul 10 malam. Pagi dia bangun dalam pukul 6 pagi, 6.30 tu dia dah siap, dalam pukul 7 lebih tu saya dah hantar dia ke sekolah. I have only one child, so memang special hari ni punya perasaan. Anak saya masuk tahun 1 and lagi satu saya gembira dengan sekolah ini. Sekolah nampak okey, student, cikgu-cikgu, guru besar pun nampak macam okey saja, macam supportive. So memang happy lah saya choose sekolah ni. Seronok hari ni bawa anak saya yang pertama tahun 1 hari ni. Nampak macam seronok ni. Sangat teratur dan lancar program hari ini. Saya berharap anak saya dan anak-anak yang lain juga untuk menjadi pemimpin masa hadapan, insyaAllah. Pada hari ni saya tengok berjalan lancar, Alhamdulillah. Anak saya pun happy, tak ada drama nangis-nangis. So harap-harap dia happy lah nak masuk sekolah minggu depan. Saya rasa seronok. So happy today. Saya rasa seronok hari ini. Saya seronok sangat. Seronok sekolah hari ini. Seronok sangat dapat kawan baru. Saya best pergi sekolah. Saya ada kawan baru. Camilla seronok sangat datang sekolah hari ini. Saya suka pergi sekolah. Melukis ni saya rasa seronok. Saya ada kawan baru. Saya kelas Al-Qazal seronoknya hari ini. Seronok dapat kawan baru. Cikgu baru. Hari ni Anis melukis ni. Nanti tak? My name is Aiden. I'm so happy today. Saya rasa teruja sangat-sangat. Sebab saya ada kawan baru, saya ada cik baru. Macam tu lah. Kalau nak pergi ke tandas, pergi kat sana lah. Lalu je. Saya nama ni Kinara. Cantik tak dia melukis. Hello. Saya nama Nova. I'm happy today. Saya suka berwarna. Cantik tak? Rumahnya ada buku. Saya nak belajar kat sini sebab seronok sangat. Assalamualaikum, saya Mr. Nazrin. Pada hari ini kita di Hari Pendaftaran dan Orientasi tahun 1 Sekolah Kebangsaan Putrajaya Pesisir 11-3. Pada hari ini saya dapat menguruskan kelas 1 Alfarabius dari rata-ratanya daripada penduduk Pesisir 11 dan sangat seronok dengan mereka. Mereka dapat melakukan banyak aktiviti dengan baik, mewarna, dan juga melukis, dan mereka juga seronok dalam kelas ni. Saya harap mereka akan dapat menimba ilmu di SK Putrajaya Pesisir 11-3 dengan lebih gembira dan seronok. Alhamdulillah anak-anak hari ni semua okey, happy-happy je. Cuma adalah seorang dua yang menangis dalam diam tu. Anak saya lah tu.
Macam mana adik-adik? Seronok tak pergi sekolah? Macam mana dengan adik-adik kita tu? Ada yang gembira, ada yang excited, ada yang nangis. Tahun baru? Semangat baru. Usaha? Pasti Jaya! Malam terpulang. biar dari debongnya.